di PBKL 2025 yang diadakan setiap tahun. Jom mengikuti liputan saya. Jom! Saya Damia, wartawan TV PSS daripada SMK Agro, kini bersama dengan Anas Miras, iaitu salah satu penulis komik science fiction. Anas, hari ini Amni akan tanya satu soalan, boleh? Banyak pemilih. Kenapa Anas memilih genre science fiction untuk disampaikan kepada pembaca muda? Kenapa saya memilih genre science fiction ni? Sebab sekarang ni tengah zaman moden, zaman yang sedang berkembang dengan teknologi dan banyak teknologi canggih. Jadi saya rasa saya nak komik saya ni ada unsur yang bergerak seiring dengan zaman, iaitu dengan teknologinya. Jadi even dalam komik saya ni ada satu teknologi yang dipanggil Sakti. Walaupun dengar Sakti ni nama bunyi macam kuno, tapi dia satu akronim kepada Special Advanced Key Transforming Intelligence. Kalau nak tahu kena bacalah komik ni nanti, apa teknologi tu, tentang apa pasal Sakti tu. Jadi genre sci-fi ni jadi pilihan utama kepada para pembaca saya nampak sekarang ni. Okay. Walaupun bergenre fiction, adakah terdapat unsur realiti atau pengalaman peribadi yang dimasukkan dalam komik Anas? Sudah tentu ada, sebab saya rasa walaupun kita bergerak dengan kemajuan zaman moden ni, saya kena ada satu unsur yang boleh melekat dengan isi hati pembaca. Jadi teknologi itu adalah sekadar medium untuk membawa cerita, tapi unsur-unsur seperti persahabatan, keluarga dengan cerita-cerita yang berkait tentang kerjasama itu perlu ada dalam cerita saya. Jadi kalau kita tengok pun dalam komik-komik saya ni ada watak utama tu dengan rakan-rakan dia. Jadi itu memang saya nak terapkan untuk terutamanya para pelajar, para remaja sama sekarang ni. Walaupun kita dengan kemajuan, kita jangan lupakan juga orang yang ada sebenarnya kat sekeliling kita ni. Okay? Jadi macam itulah dapatkan komik Scott Modified sekarang. Okey, baik, terima kasih. Saya kini bersama salah satu pengunjung di Iman Publication dan saya akan tanya awak dua soalan, boleh? Kenapa awak membeli buku kat Iman Publication dan apa perasaan awak bila sampai je dekat PBKL ni? Saya beli buku Iman Publication ni sebab dia berilmu dan berwarna-warni, bermanfaat. Lepas tu hari ni saya datang PBKL sebab saya rasa seronok. Terima kasih. Sudah liputan kami pada hari ini. Saya akan jumpa korang next time. Okay, next time. Okay, bye.